Kalau lutut korang dah bagi 6 warning ni, jangan tunggu sampai warning yang ke-6 baru korang nak pergi check. Lutut korang berbunyi hakikatnya tak perlu tunggu 6 warning ni pun korang dah rasa tersehat. Jangan lakukan aktiviti seharian. Inilah tanda 6 warning yang lutut korang bagi. Yang pertama, korang dah sakit lutut lebih 3 bulan. Dan yang kedua, ubat tahan sakit dah tak boleh nak makan sebab dia rasa sakit. Dan yang ketiga, tak boleh teruskan fisioterapi sebab terlalu sakit. Dan yang keempat, susah untuk naik dan turun tangga dan nak melakukan solat. Bila korang pergi x-ray, rawat menunjukkan semakin nipis dan semakin sempit. Kalau korang ada antara tanda ni, korang jangan tunggu lagi. Korang cepat-cepat datang pergi buat pemeriksaan sekarang. Korang dah dapat warna lutut yang mana? Cuba komen dekat bawah.